Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk tutorial ini kita akan belajar berkenaan dengan asas sketching di dalam Autodesk Inventor. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak tunjuk macam mana kita nak setkan supaya projek apa yang kita modelkan ataupun lukis masuk dalam folder yang kita dah tetapkan lah, supaya kita tak tercari-cari nanti folder mana, di mana file itu disimpan. Okey, jadi ini ialah papan pemuka ataupun interface software Autodesk Inventor yang version yang digunakan ialah version 2026. Jadi kalau kita tengok dekat belah kiri ni, ada di bawah Inventor tutorial, di bawah Inventor 2026 ni ada project tutorial ni. Jadi kita nak setkan kita punya project punya folder. Jadi kita tekan 3 titik ni, pergi ke setting, kemudian kita right click di kawasan ini dan kita pilih new. Kita pilih new single user project, tekan next, dan di sini kita boleh namakan projek kita lah. Contoh dia, untuk yang ini saya nak letak Inventor Tutorials. Okey, nama kita dah tukar. Kita boleh pilih folder yang kita dah buat, ataupun kita nak make new folder pun boleh. Ataupun kalau macam saya dah buatkan satu folder di desktop Inventor Tutorial. Jadi saya pilih folder yang saya nak simpan, apa yang saya modelkan saya nak simpan dalam folder ni. Saya pilih folder ni dan tekan OK. Dan kemudian saya tekan finish. Dan bila kita tekan finish tu, projek kita dah dibuat lah di sini. Kalau kita tengok di sini ada Inventor Tutorials, dan di sinilah project location tu punya folder. Di desktop, di bawah folder Inventor Tutorials. Dan tekan done. Okey. Kita nak mulakan dengan tutorial sketching. Jadi untuk Autodesk Inventor ni, kita nak buat apabila kita nak buatkan satu file yang baru, kita pergi kepada file, kita pergi kepada new. Kalau new dekat sini, kita boleh pilih di sini assembly ke, kita nak buat weldment ke, nak buat drawing ke, part ke, sheet metal ke. Yang ini ialah fast key, shortcut lah untuk kita buat. Cuma kalau kita pilih di sini, dia akan pergi setting, dia akan ikut setting yang by default lah, yang default. Cuma kita tak tahu apa yang di set default. Jadi kalau kita nak create new, kalau saya suka pergi kepada new di atas sini. Dan di sini kita boleh pilih template apa kita nak pakai. Contoh dia, kalau kita buka di sini ada English. Kalau English ni dia ada dalam inch. Kemudian kalau metric dia ada dalam mm ataupun mold design lah. Jadi kita untuk projek yang ni kita nak pakai metric dalam mm lah. Okey, untuk buat satu part, untuk modelkan part, kita kena pilih di sinilah file yang kita nak buka. Di sini part create 2D and 3D objects. So kita pilih standard mm dan kita tekan create. Okey, file yang untuk part model ni kita dah, inilah dia punya interface dia, dan kita boleh mula untuk model lah. Jadi kita nak buat contoh sketching. Untuk sketch ni kita pilih 2D sketch di sebelah kiri atas ni, pilih 2D sketch, dan kemudian kita pilih XY plane ataupun mana-mana plane yang kita nak sketch atas plane tersebut. Contoh dia, kita ambil XY plane dan kita boleh mulakan kita punya sketching lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini,
dekat tengah-tengah ni dia ada satu center point lah. Kalau kita buka di origin ni, dia ada center point dekat sini. So kita boleh mulakan sketching kita daripada center point ni lah. Kalau kita nak kita boleh gunakan center point ni untuk sketch kita lah. Biasanya saya akan mulakan sketching saya daripada center point ni. Okey, untuk buat sketching, kita nak pilih sama ada line, circle, arc, rectangle ke. Boleh pilih lah. Kalau kita tengok dekat sini ada line. Kat line ni pun ada macam-macam line. Jadi untuk tutorial ni kita pakai line yang biasa ni. Line. Kemudian kita sketch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita dah selesai untuk pakai line ni, untuk matikan function ni kita tekan escape di keyboard. Tekan escape dan dia akan matikan operation line tu lah. Okey, selepas kita dah buat ni, kita tengok dia punya line ni masih boleh gerak-gerak lagi. Sebab kita belum constrain-kan dia lagi. Jadi kita nak bagi constraint dekat sini, dekat atas ni dia ada dua jenis constraint. Satu dimensional constraint, satu lagi ialah geometrical punya constraint. Jadi untuk sketching, untuk tutorial ni kita hanya bagi dimensional constraint. Kita tekan dimension ni dan kita pilih line yang ini untuk kita bagi dia nilai berapa panjang dia. Contoh dia yang ni kita nak letak 50. Yang ini kita nak bagi 30. Line yang ini sepanjang 50 dan tinggi ini ialah 20. Dan selepas kita bagi dimension yang kita perlu tu, kita tekan button escape di keyboard. Jadi bila kita cuba nak gerakkan ni, kalau kita perasan sekarang ni line ni dah bertukar daripada warna ungu kepada warna putih. Jadi bila dia warna putih ni dan bila kita tengok dekat sini dia fully constrained. Maksud dia dah tak boleh gerak lah. Kita dah bagikan dia kekangan yang cukup. Kalau dia masih belum, kalau kata kita padam satu dimension ni, dia akan tukar jadi warna purple sebab kita boleh move dia. Dia belum fully constrained. Dekat sini one dimension needed. So kita bagi balik dimension yang tadi tu 20 dan dia jadi fully constrained. Jadi itu saja untuk tutorial ini. Terima kasih.